Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Guys, teruskan share sebab dah kena report. Dah 2 report dah. Saya tak tahu macam mana dia orang report, but TikTok kena report. Kepada rakan-rakan di FB, akaun TikTok UMNO Tipu Melayu. Kau type akaun UMNO Tipu Melayu. Link dah boleh dapat dalam Telegram Tim Walabot. Sambut lu. Rekod. Saya rekod. Kan. Lampu semalam dah lampu biru kan. Macam tak kena pula lampu biru lah. Pula. Pink. Biru. Merah tak kena hijau. Biru lah. Macam biasa, scammer, ban, block. Tapi kalau walanon, biarkan dia. Walanon, biarkan dia. Pakai cincin sikit. Nampak ganas sikit kan? Okey. Guys, teruklah kena shadow. Apalah dia orang ni, awal-awal dah kena shadow dah. Kenapa tak boleh nak share je? Orang lain elok je share tu. Kan? Live FB okey. Yes, FB tak ada masalah. FB pun dah 1000 dah. TikTok 1002. Dah kena shadow dah. Tak apalah guys. Kita teruskan lah. Dia orang takut dengan saya kan. Macam mana kan? Okey. Saya mulakan dulu dengan malam ni dengan perkembangan lah. Perkembangan untuk makluman semua. Siang tadi, lebih kurang dalam pukul, saya rasa dalam pukul 2 lebih kot. Dapat makluman seorang sahabat kita, nama Tam Jebat. Kalau siapa kenal Tam Jebat, dia TikToker daripada Kedah. Dilaporkan telah diserbu oleh sepasukan pihak polis Dinai Bukit Aman di kediamannya yang mana ditangkap bersabit dengan satu siasatan yang mana di bawah 4-1 Akta Hasutan 1948, 505-B Kanun Keseksaan dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. So ni sama macam kes dulu lah. Yang kes kena tangkap dulu. Jadi dia telah ditahan dan sekarang dilaporkan dalam perjalanan daripada Kedah ke Bukit Aman, yang mana biasanya dia akan bawa ke IPD Dang Wangi. Yang mana Tam Jebat akan dibawa sekarang ni dalam perjalanan, tak tahu pukul berapa sampai di Dang Wangi. Biasanya kalau dah lewat, pegawai penyiasat tak akan ambil statement. Dia akan disumbat dalam lokap di Dang Wangi lah. Bermalam dalam lokap polis. Besok pagi permohonan reman akan dibuat. Jadi besok pagi Tuan Rafiq dah dimaklumkan, keluarga kepada Tam sepol ijat pun dah maklum kepada Tuan Rafiq, peguam kita lah, peguam rakyat ni, untuk bantu Tam Jebat supaya permohonan reman yang dipohon besok dibantahlah, ditolaklah. Jadi kita doakan yang terbaik lah besok. Dan besok juga Tuan Rafiq ajaklah kepada mana-mana yang berkelapangan untuk sama-sama hadir lah jam 9.30 pagi IPD Dang Wangi. Solidariti untuk Tam Jebat. Tam Jebat ni hero lah, hero kita lah. Daripada Kedah ni orang kenal dia lah. Dia berani. Macam saya juga. Dia cengeh. Berani. Wakil kita tu kalau kat Kedah tu dia lah. Beranilah dia kalau kita tengok live dia apa semua. Jadi isu, saya tak pasti isu yang mana, tetapi berkait dengan kenyataannya berkenaan dengan ladang babi lah. Ini yang saya rasa mungkin berkait dengan isu ladang babi lah. Jadi itu sebab dia buka Akta Hasutan. Sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu tau. Macam saya dah pengalaman dah kena kan. Apa sebenarnya Akta Hasutan ni? Kan? Sebab saya tengok penyalahgunaan kuasa ni terlalu keterlaluan. Apa yang hasutan ni? Apa benda yang Akta Hasutan ni? Kalau kita komen, kita luahkan, kita berkongsi, kita menegur, kita bercakap dalam satu-satu isu, kemudiannya diserbu, ditangkap, dibawa dalam lokap kerana Akta Hasutan, tak betul tu. Kat mana keadilan? Saya boleh ulang kali saya bagi tahu kepada pihak polis. Ni, polis, dengar ni aku cakap. Nak siasat dengan adil. Nak dakwa dengan adil. Nak hukum dengan adil lah. Masalah sekarang ni, korang ni, polis-polis ni, aku tak faham dengan korang ni. Apa masalah korang? Engkau buka kertas siasatan, Akta Hasutan. Mengasut ke budak tu? Habis semua orang kau nak tangkap ni kerana Akta Hasutan, mengasut ke?
Macam Tam Jebat tu. Bila masa dia mengasut, dia tak pernah mengasut pun. Sir pun tak pernah mengasut tu. Akak RSB Bank pun tak mengasut. Tapi sekarang ni kau gunakan kuasa kau, tangkap, sumbat lokap. Tangkap, sumbat lokap. Kau rendah kenapa? Ha? Apa dengan kuasa polis kau rasa besar? Kau tak payah sembang besar lah sebab kau orang penakut. Polis hari ni penakut. Kenapa penakut? Sebab orang macam Tam Jebat, dia kritik, kena tangkap. Tu, Fahmi Reza tu. Kenapa tak tangkap dia? Fahmi Reza, pang tua tu, itu terang-terang mengasut. Ajak rakyat benci polis, ajak rakyat lawan dengan polis. Yang itu polis tak tangkap pula. Bukan itu saja, ajak lawan dengan Tengku Mahkota Johor. Macam mana ni polis ni? Takkan polis diraja Malaysia hari ni, orang-orang yang kritik pembangkang, engkau tangkap. Kau letak atas hutan supaya kau boleh tangkap dia, kau letak atas hutan. Tu, pang tua tu Fahmi Reza tu, buat poster against polis, lawan polis. Hasut rakyat lawan polis. Kau tak tangkap pula. Kenapa? Takut. Takut lah tu. Setuju tak? Polis diraja Malaysia hari ni takut dengan Anwar Ibrahim. Itu je. Sebab Fahmi Reza ni budak Anwar Ibrahim. Itu sebab Fahmi Reza cakap apa pun polis tak tangkap. Polis takut. Setuju tak dengan saya? Saya tanya dengan korang. Fahmi Reza tu hasut lawan polis, benci polis. Polis bastard dia panggil ni. Hasut ni. Polis tak tangkap. Macam mana ni? Apa benda ni polis? Malulah. Takkanlah macam gitu sekali pegawai-pegawai polis dekat atas ni. Unit Siasatan Jenayah Terkelas D5 Bukit Aman. Apa benda ni? Malulah sikit. Kita orang tak ada masalah pun kalau korang nak tangkap. Tetapi nak siasat-siasatlah dengan adil. Nak dakwa-dakwa dengan adil. Nak hukum-hukum dengan adil lah. Sekarang hari ni kalau bab pembangkang ni, kau main lagu, kau ligan kau tangkap. Rakyat Marhain, orang angkat sawit pun kau tangkap. Tapi kena budak Anwar Ibrahim yang menetik dengan Anwar Ibrahim, engkau tak berani pula tangkap. Siap hina polis pun kau tak berani bertindak. Apa benda ni? Polis diraja Malaysia, apa dia jadi dengan korang ni? Zaman aku dulu, zaman saya dulu, UMNO kena tangkap juga. Tapi tak adalah polis sampai tahap macam gini dia punya penakut. Sekarang ni polis punya penakut dengan budak-budak Anwar Ibrahim, langsung tak bertindak. Kau perasan tak? Saya tanya dengan korang, jangan percaya. Mungkin saya bias lah kan. Saya tanya korang nampak tak? Punyalah penakut dengan budak-budak Anwar Ibrahim ni. Tak berani bertindak. Apa nak jadi ni? Dahlah Angkatan Tentera Malaysia ni kong kali kong. Habis jahanam melingkup. Ni polis. Kamu lah, saya harap pihak polis dapat profesional lah. Kita nak buat kerja profesional lah. Tak kisahlah dia siapa, kan. Lepas tu kena adil lah, kan. Sebab saya yakin pegawai polis ni dia bukanlah bodoh. Sebab tu dia jadi pegawai polis. Takkanlah kau tak tahu yang mana hasut, yang mana tak hasut. Janganlah sesuka hati nak buka atas hutan. Oleh kerana kau nak tangkap dia, sebab 233 kau tak boleh tangkap dia. Oleh kerana kau tak boleh tangkap dia, kau letak atas hutan untuk kau tangkap dia supaya dia boleh direman lokap. Sumbat dia dalam lokap. Dia dah didapati bersalah ke? Apa benda ni? Teruk sangat ni. Dah banyak kali kes. Tapi bila yang Tam Jebat kena ni, sebab dia seiring dengan Fahmi Reza, panggil polis bastard. Tak kena tangkap. Kita pelik. Tapi itulah memang budak Anwar Ibrahim lah. Itu pun sebenarnya nak mengesahkan. Fahmi Reza ni budak Anwar Ibrahim. Nampak tak? Sekarang korang nampak tak? Fahmi Reza ni budak Anwar Ibrahim. Dah faham dah? Dah faham tak Fahmi Reza ni budak Anwar Ibrahim? Dia budak Anwar Ibrahim. Itu sebab dia kebal. Tak pernah kena tangkap. Tak sumbat lokap pun. Tak tidur lokap pun. Nampak? Merengek sikit. Akaun TikTok mana pernah kena ban? Seawal-awal dah kena shadow dah, nampak? Dah shadow dah. Fahmi Reza tak pernah kena pun. Itu budak Anwar Ibrahim. So kita bijaksana jangan masuk dalam perangkap ni. Okay, guys, teruskan share sebab dia teruk di shadow. Bayangkan
Biasa TikTok akan tinggi lah kan. Ini tengok. 1006, FB pun 1007. Lagi banyak FB lagi rupanya. Share pun 1003. Tengok shadow ni. Dia ada